Aduh, gangguan. Adalah orang buat construction di sini. Itu dia. Berat 130.6. Salah satu cara untuk aku bagi aku punya exercise obvious adalah aku paksa diri aku. Dan juga aku structure rumah ni trigger untuk aku buat apa yang sepatutnya aku buat. Seperti lari ataupun berjalan, brisk walk. Daripada pintu, kalau aku balik kerja, pintu masuk, timbang, lari. Tapi tu lah, ada gangguan sikit. Budak-budak jadi tempat mainan pula. Lah, tak lipat je macam ni lah. Dia itu, let's go. Pagi-pagi aku cuba buat brisk walk ataupun jogging. Tapi sekarang untuk aku tengah sakit, so aku just walk biasa-biasa je, bagi diri aku aktif ataupun bagi aku punya jantung ni pump darah. Untuk diet aku belum start lagi. Mainly aku diet, aku try kurangkan karbo, lebihkan protein, balance diet lah. Cuma aku tak sempat lagi buat beli groceries. Semalam pun cuti tahun baru, tak sempat. Maybe esok kot. Hari ni ada lagi sepis-sepis sedap-sedap yang lauk-lauk lama dekat dalam fridge. Ini aku habiskan. Aku plan untuk buat meal prep sebelum aku pergi kerja. Sebab kerja KL Seremban jauh. It took me 1 jam. Jadi apa yang aku kena buat adalah aku ada meal prep untuk tengah hari dan juga petang. Maksudnya sebelum balik tu aku makan sikit. Supaya kebiasaannya aku nampak pattern aku adalah aku akan makan tengah hari dan aku akan makan on the way balik tu. On the way balik tu yang macam cabar sikit sebab lagi lapar tu kan. So nak sampai rumah kadang lambat, hujan, and then dia affect aku punya nafsu lah. Mesti macam nak makan lah, bagi sembahyang maghrib makan. So benda yang elak-elak. Saya teruskan brisk walk. Jumpa lagi. Bye bye.